Malam ni malam pertama PU Azman bermalam di penjara, dan jika rayuannya tak lepas, dia akan bermalam selama 24 tahun. For now. Bersama dengan 2 sebatan. Kenapa saya kata for now? Because ada lagi 9 pendakwaan ke atas beliau menunggu. Apa yang saya nak sentuh hari ini adalah sedikit disturb apabila melihat banyak komen mengatakan bahawa inilah akhir zaman agamawan difitnah. Untuk yang mengeluarkan komen begitu, mari kita tanya sejujurnya, you rasa dia difitnah di mana? Adakah bermula daripada yang paling asas, iaitu dia tak buat, dikatakan buat? Ataupun adakah you kata sistem kehakiman kita ada longgar, yang mana dia telah difitnah in between di dalam proses pengadu membuat laporan, polis menjalankan siasatan, doktor membuatkan pengesahan medical statement, ataupun saksi-saksi mak bapak budak-budak ni ke yang telah menipu, ataupun hakim tiba-tiba rasa macam tak suka muka PU Azman, maka menjatuhkan hukuman yang tak wajar. So fitnah dekat mana? PU Azman lahir daripada program pencetus rumah PU oleh Astro Oasis. Tujuan menghasilkan pendakwah-pendakwah muda yang versatile, yang serba boleh. Of course, peserta-pesertanya mestilah yang daripada background aliran agama. Kalau kita pergi letak kat situ, mestilah kan tewas sebelum buka mulut kan. PU Azman adalah juara untuk musim kedua bagi program ini. Dengan kejayaan itu, beliau terus cemerlang menjadi penceramah bebas, handling banyak kem-kem motivasi untuk anak-anak di bawah Form 5. Ada juga dia terlibat dalam lakonan, dalam nyanyian. So dia adalah selebriti. Jangan kita gagal membezakan penunggang agama dengan agamawan difitnah. Ini kes penunggang agama, sebab mangsa-mangsa ini adalah mangsa di bawah umur yang mak bapak diorang percaya. Hantar ke rumah dia, ada yang dia kata dia nak buat anak angkat, ada yang pesan dekat dia tengok-tengokkan solat anak diorang. Terlalu percaya sebab agama. Kita tak boleh normalizekan apa yang dia buat. Kalau kita bersempati, yes, bersempati dia silap langkah. Bukan bersempati dia difitnah. Kita should bersempati kepada mangsa anak-anak yang memang belum cerdik. Bawah 17, kanak-kanak ini memang tak pandai decide pun lagi. Okey, akan mudah terpengaruh, akan percaya. Banyak kali dah pergi rumah dia. Kemudian apa jadi dekat diorang? Dah tak sengaja explore something. Rantaian ini mesti diputuskan. Sorry to say, mungkin PU Azman juga dulu adalah mangsa to adult. Kita kena terima bahawa dia guilty. Selagi dia tak found guilty, kita memang sale. Tapi now found guilty for this case, ada lagi 9 kes menunggu. Balik kepada kes fitnah ni tadi, memahami serba sedikit the process, iaitu pengadu buat laporan, polis buat siasatan, polis mengumpulkan bukti, mahkamah mendakwa, masuk round pertama, nak establish prima facie, panggil selagi ada saksi yang, kemudian kalau ada prima facie, tertuduh diminta membela diri. Untuk proses yang begitu, kat celah mana fitnah itu masuk, dan kita kena tahu juga why. Kita tak boleh pukul rata semua tapau masuk bakul kata asalkan usik hal agama, kata fitnah. Kita kena buka mata dan peka juga. Okey, kata nanti kita ditunggangi oleh penunggang agama. Kalau you tak boleh terima kata-kata I fine, you do your own reading. You baca banyak sekarang ni Google yang you boleh search apa benda saja you nak. You baca, kemudian you menilai. Kita kena sedikit celik dan cerdik.